Jen. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Mubazan sini dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Nufati binti Bodi. Kami matrik di 2025-111-8296 dari ISMP Kesusasteraan Melayu. Okay, berikut merupakan maklumat sumber. Saya telah mengkaji jurnal iaitu yang bertajuk Kepentingan Aktiviti Fizikal dalam Membina Personaliti dan Meningkatkan Prestasi Akademik, iaitu merupakan tajuk syarahan saya pada hari ini. Nama jurnal diberi ialah Jurnal Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani. Tahun diterbitkan ialah pada tahun 2018. Terdapat 3 orang pengarang iaitu Syed Lamsah bin Syed Syad, Muhammad Imran bin Muhammad dan Sarina Halim Hamzah. Okay, pengenalan. Okay. Kajian ini mengkaji tentang kecemerlangan pelajar sering dikaitkan dengan pencapaian akademik semata-mata, sehingga aspek personaliti ini dipinggirkan. Okay. Sedangkan aktiviti fizikal macam bersukan ni pernah dianggap sebagai boleh merendahkan pencapaian pembelajaran lah. Tapi kajian saintifik mengatakan sebaliknya. Jadi jurnal ini menyelidik bahawa terdapat hubungan positif antara kecergasan fizikal dengan prestasi akademik. Okey, terdapat 3 objektif kajian dalam jurnal ini, iaitu pertama, meninjau tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti fizikal. Yang kedua ialah mengenal pasti faktor-faktor yang menjadi pendorong pelajar untuk terlibat dalam aktiviti fizikal. Yang terakhir ialah mengkaji kefahaman pelajar mengenai kepentingan aktiviti fizikal terhadap proses pembentukan personaliti dan pencapaian akademik. Okey, dapatan kajian pertama tadi ialah tentang tinjauan sukan. Jadi terdapat 5 jenis sukan yang pelajar telah masuk. Korang semua bersukan tak? Sukan. Ya ke? Terdapat 5 jenis sukan iaitu bersenam, berjoging, bertanding, berbasikal dan bersukan. Korang faham kan? Yes. Seterusnya ialah dapatan kajian yang kedua ialah faktor yang menjadi pendorong pelajar untuk terlibat dalam aktiviti fizikal. Yang pertama ialah memiliki ahli sukan sebagai idola, iaitu sebanyak 60.7% pelajar telah sokong bahawa ini merupakan faktor. Yang kedua ialah menonton TV rancangan sukan, iaitu sebanyak 78.7% yang pelajar sokonglah. Yang ketiga ialah mengambil tahu berita sukan sebanyak 37.8%. Yang terakhir ialah bermain sukan yang diminati, iaitu sebanyak 88.6%. Yang ini adalah paling tinggi, maksudnya ramailah pelajar bermain sukan yang mereka minati, bukan dipaksa. Yang terakhir ialah dapatan kajian kefahaman pelajar mengenai kepentingan aktiviti fizikal terhadap proses pembentukan personaliti dan pencapaian akademik. Yang pertama ialah mengawal berat badan. Jadi diorang setujulah bahawa kepentingan ni adalah kepentingan bersukan adalah untuk mengawal berat badan. Yang pertama ialah sebanyak 95.1%. Yang kedua ialah tujuan sosial sebanyak 93.5% pelajar bersetuju. Yang ketiga ialah pembinaan personaliti yang unggul, iaitu sebanyak 96.7%. Yang keempat ialah meningkatkan daya tumpuan, iaitu sebanyak 95.1%. Yang terakhir ialah prestasi akademik yang baik, iaitu sebanyak 81.9%. Jadi dekat sini kan korang boleh ingat balik nama jurnal saya tadi kan, iaitu membina personaliti dan meningkatkan akademik. Tengok berapa banyak pelajar setuju yang memang sukan ni untuk membina personaliti dan meningkatkan akademik. Jadi kesimpulannya, jurnal ini memang menunjukkan analisis pelajar bahawa pelajar memang mempunyai dorongan positif untuk menyertai aktiviti fizikal. Namun kajian itu tadi dah menunjukkan bahawa nilainya sangat sederhana. Jadi benda ni perlulah diubahlah. Jadi oleh itu institusi perlu merancang program berkumpulan secara berterusan serta memperluaskan kursus berkaitan bagi membudayakan sukan agar dapat membentuk personaliti dan meningkatkan prestasi akademik. Okey, sesi soal jawab.
Apakah kesan jangka panjang jika pelajar tidak mempunyai dorongan dalam kedalaman untuk aktif dalam aktiviti fizikal? Ya, terima kasih atas soalannya. Jawapannya ialah maaf. Okay, kesan jangka masa panjang ialah pelajar akan mudah hilang motivasi lah sebab tak ada faktor dorongan kan. Lepas tu dia orang tak akan konsisten dalam melakukan sukan. Jadi benda ni boleh merosakkan kesihatan pelajar, setuju tak? Lepas tu dia boleh merosakkan personaliti juga sebab sukan ni memang untuk membina personaliti dan meningkatkan pencapaian akademik. Faham tak? Faham. Okay. Terima kasih.